Awak main center. Geng-geng center masuk. Geng-geng center masuk. Abang Jeb ni, kalau kau campak Abang Jeb kat mana-mana padang rugby lah kat satu Malaysia ni, kalau tengah tengok orang main touch tu dalam 20 orang ke tengah main touch tu, kau bagi Abang Jeb 2 minit je, Abang Jeb dah tahu dah mana satu yang dalam tu yang main center. Center ni kalau nampak seorang tu tengah mengelenjang dapat bola je macam dapat bola je nak tiap kali dapat bola nak nak side step lah, nak go step lah, padahal main touch je. Itu memang natural born center. Macam mana nak pula nak tahu yang dia tu main inside ke main outside? Kalau dia main inside, dia sekali side step cecak, dia lari in between two defending players, lepas tu dia dah cari kawan dah. Itu inside center. Kalau yang jenis pegang bola, terjoget, tak ke mana, terjoget, tak ke mana-mana, itu outside center. Dia orang ni kerja dia orang ialah create gap kalau dalam attacking. Create gap sahaja untuk rakan-rakan. Sebab create gap ni susah nak kena tackle dan lambat sikit nak kena tackle. Jadi diorang ni membeli masa untuk rakan-rakan tolong bantu dan juga create 2 lawan 1 ataupun 3 lawan 2 situation dalam mana-mana situasi dalam padang. Diorang ni tenang baik, muka tersengih. Kadang-kadang aku rasa diorang ni biol pun ada. Sebab setiap kali diorang dapat break ataupun setiap kali diorang dapat create gap tu, diorang akan puas hati macam padu gila side step aku tajam tak ingat punya. Dan dalam defending diorang ni very serious. Dalam defending center-center ni very serious sebab diorang faham diorang ni lah first layer defending. Kau tahu tak first layer defending tu apa? Pertahanan barisan pertama. Sebab kalau dalam line out, kalau dalam scrum, forward semua dekat depan dia kat belakang. Jadi dia tak boleh biarkan dia tu dirinya dilepasi oleh pihak lawan. Dia kena hidup mati macam mana pun tackle dia punya opponent tu dalam serangan yang pertama. Dia kena hentikan serangan yang pertama tu supaya rakan-rakan lain dapat support dia dan buat defending line daripada mana dia tu tackle opponent tu. Kau faham tak? Harap-harap kau faham lah. Jadi geng-geng ni kalau defense sangat serius boy. Dan center-center ni laju bapak gila. Diorang ni laju, badan diorang cantik, kaki diorang dah macam stallion tu, ada macam kuda tu. Dodok. Diorang ni memang suka cari pasal. Diorang ni memang suka cari pasal. Diorang ni ada kebolehan buat beberapa movement yang kadang-kadang tak masuk akal punya. Sebab diorang ni macam-macam lah idolanya kan. Macam-macam lah idolanya dekat dunia ni. Semua lah idola diorang. Dan diorang ni kalau datang training berpasang-pasangan. Diorang macam apa? Macam pakar-pakar lah. Nanti kita training S1 ke, kita training Miss 1 ke, nanti kita training ni ke, kau panggil lah fly half. Tapi diorang ni tak rapat sangat dengan fly half. Diorang ni tak rapat sangat. Diorang ni macam ada kebanggaan diri. Dia tengok fly half tu macam, aduh, fly half ni asal S1 dengan aku je, buat aku nokon. Passing rendah. Dia macam poyo sikit geng-geng center ni. Tapi diorang ni sangat dipercayai. Kau kena percaya diorang. You have to put your trust on your centers. Sebab diorang ni menggerakkan barisan pertahanan dan juga menggerakkan barisan serangan tim kau.